Okay, hari ni kita akan kejap sikit pasal flat foot ataupun kata yang bawah kaki itik, kaki keleweng. Okay. Flat foot ni dia apa tau? Flat foot dia tak ada arch dekat tengah. Memang kita boleh nampak tak ada lekuk langsung lah. Ataupun lebih kalau lain dia panggil apa tu? Foot drop ataupun fallen foot. Okay. Ni ada nampak beza dia lah, flat foot dengan normal foot. Flat foot memang tak ada arch. Normal foot ada arch, ada lengkuk dia, kita boleh nampak. Okay, flat foot dia punya alignment kaki semua akan masuk ke tengah. Apa ni? Buku lali luar tu, lateral malleolus pun dia akan masuk dalam juga. Beza dengan kaki biasa, lateral malleolus dia duduk luar, kita boleh nampak. Macam ni memang kelok dalam. Gana boleh ada flat foot ataupun gana boleh dapat flat foot ni sama ada generation ataupun diwarisi. Lepas tu cara kita posture. Lepas tu berat badan pun mempengaruhi juga. Sebab dia tak ditapung badan kita berat di atas, dia akan semua pergi ke dalam. Kita punya masa dekat depan ni, TA masa, dia jadi lemah. Sebab tu kadang-kadang kalau siapa yang ada flat foot ataupun kaki itik ni, dia jarang nak gini. Dia tak boleh nak kat mana. Dia akan just drop. Kadang-kadang jalan tu dia akan sepak baring, sepak benda, dia jadi nak jatuh. Balance dia memang out lah. Kalau lari memang jatuh. Okay, itu sajalah untuk hari ni macam untuk flat foot. Okay, ringkasan untuk flat foot ni. Flat foot kita boleh detect daripada baby lagi sebenarnya. Daripada baby kita boleh nampak dia punya kaki tu lain. Boleh nampak dia punya tapak tu lepeh lah. Okay, untuk treatment dia sama ada pakai di kita punya ortotik, kasut khas tu untuk flat foot, untuk dapat lengkuk dia tu, ataupun jumpa dengan pakar macam fizio ke. Okay. Kalau ada pertanyaan ke ataupun ragu-ragu pasal flat foot, boleh datang ke kita punya pusat Charles Care Rehab Physio dekat Pasir Tumbuh ni. Untuk kita minta consultation daripada fizio, kita boleh buat scan lah ataupun assessment yang flat foot ni